Tadi saya datang ke Cool Place 9. Saya baca untuk photoshoot. So selepas tu saya tengok board tu. So selalu kita nak masuk private event tu kan, walaupun kita tak di-invite. Tapi hari ni saya nak try masuk. Jom kita masuk. Bang, ini yang private event tu kan, semiconductor. Betul. Okay. Guys, ini majlis peluncuran. Tapi orang tengok siapa yang akan rasmikan event ni. Tengok tunjuk nama dulu. Habis lah kita. Sekarang pun ada chance bang. Jom kita beli. Apa? Kita kan tadi bitch. I don't know. They say private party. I just coba. Oh, this is a program under SIDEC. Saya sebenarnya tak di-invite bila masuk. Boleh ya? Kau tu cakap diam-diam. PMX cakap main purpose of this event is Selangor sebenarnya nak jadi hub utama semiconductor Malaysia dan Asia Tenggara. Now kita kasih hype. Abang ni akan bawa saya. Kita nak tengok driving orang Malaysia. Bawa AMR. See the girls are seeing me. I'm moving forward. I'm coming to you. Aku nak tengok driving style orang Malaysia macam mana. Show the benefit drive. Ya. Yo Tuhan. Saya 80, 70, 100 setengah, 80, 230. 70 kilo siapa? 50, come, hop in. This AMR from DF Automation guys. Okay. From Malaysia. Woi, 300 kilo boleh tahan tu. Sebab aku suka ni, benda ni tak ada rotek dengan insurans. Okay, dia berpati bang. Masa test JPJ lulus tak? Lulus. Malaysia buat Aku bangga. Bungkus 10 bang. Sebenarnya dia orang tak invite. Saya datang sana, ramai kenal saya. So they gave me this pass to record the event today. So guys, apa yang saya faham, awam Malaysia nak bina ekosistem semiconductor supaya tambah lagi ramai engineer tahun depan guys. So Gen Z, use the opportunity. Tapi kenapa saya masih ada kat sini? Sebab ada banyak benefit, job opportunity, investment, engineers our country are creating. So SIDEC, ASEM, they are doing very good job. Go through saja.